Korang tahu tak? Kes cerai dekat Malaysia ni dah berubah gila-gila dalam masa 25 tahun. Dulu sekitar 13,000 lebih lah. Sekarang dah jadi puluh ribu kes setahun. So ini bukan lagi cerita orang sekarang tak pandai nak jaga rumah tangga lah semata-mata. Ini cerita tentang masyarakat kita dah berubah. Tapi sistem kita belum catch up. Bila aku tengok isu ni kan, aku rasa ramai orang suka bagi jawapan yang paling senang lah. Which is orang sekarang manja. Orang dulu banyak bersabar kan. Orang sekarang senang sangat nak berpisah kan. Tapi bagi aku benda ni tak semudah itulah. Sebab apa tau? Sebab lonjakan perceraian ni berlaku sekali dengan perubahan besar dalam cara rakyat Malaysia hidup. Wanita makin ramai bekerja, kos hidup makin tinggi, orang makin ramai duduk bandar, rumah makin kecil, masa dengan pasangan pun makin sikit, support sistem keluarga makin jauh dan DOSRM sendiri pun tunjukkan kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh Malaysia ni dah cecah hampir 56.6%. Paras tertinggi setakat ni lah. Dan pada masa yang sama, Malaysia juga semakin urban. Dengan lebih kurang 3/4 penduduk tinggal di kawasan bandar. Dan maksudnya apa? Maksudnya perkahwinan hari ni tak sama langsung macam perkahwinan generasi dulu. Dulu ramai pasangan ada buffer lah. Kalau gaduh ada mak ayah dekat kan. Kalau anak kecil ada orang boleh tolong jaga. Kalau sesak hidup pun mungkin tak stres bandar hari ini. Sekarang ni ramai pasangan hidup di KL, di Selangor, Johor Bahru, Putrajaya kan. Dua-dua kerja. Lepas balik kerja tu penat. Lepas tu ada pula anak kecil. Lepas tu taskar pula mahal. Sewa rumah pula tinggi. Dan trafik pula sangat teruk dengan jam dia. So bila semua tekanan ni duduk sekali dalam satu rumah, perkahwinan korang tu kena rasa pressure lah setiap hari. Dan satu lagi realiti yang ramai orang malas nak cakap lah. Bila wanita ni ada income sendiri, mereka ada pilihan. Ini bukan bermaksud wanita bekerja ni punca perceraian lah. Bukan. Ini bermaksud bila seseorang tu dah tak terlalu bergantung dari segi ekonomi, dia lebih mampu buat keputusan untuk keluar daripada hubungan tu lah. Kalau tak sihat, kalau tak selamat ataupun dah tak boleh nak diselamatkan lah. Itu adalah perubahan struktur sosial, bukan sekadar perubahan sikap. Kalau kita compare pula dengan negara-negara maju kan, Malaysia ni sebenarnya bukanlah pelik pun. Singapura contohnya beberapa tahun kebelakangan ni kadar perceraian umum diorang ni lebih stabil dan kerajaan diorang ni bukan tunggu pasangan hancur barulah nak tolong kan. Diorang ada rangkaian FAM centers yang fokus pada kaunseling keluarga, sokongan perkahwinan dan juga sokongan berkaitan perceraian. So maksudnya bantuan tu dibuat lebih awal dan lebih tersusun. Di Korea Selatan pula masih ada jumlah perceraian yang besar, sekitar 11,000 pada tahun 2024. Tapi kerajaan diorang ni lama dah pun push untuk ada dasar untuk kurangkan beban keluarga, especially penjagaan anak dan juga work-life balance. Jepun juga sama, diorang ada sistem undang-undang dan dasar kerja yang cuba bantu orang seimbangkan kerja dengan penjagaan anak dan keluarga. Sebab diorang faham masalah rumah tangga hari ni tak boleh dipisahkan daripada struktur kerja dan kos hidup. So maknanya negara-negara maju ni bagi satu pengajaran yang jelas lah. Isu perceraian bukan lagi boleh diselesaikan dengan ceramah moral semata-mata, kena ada sistem sokongan yang besar. Dan macam mana kita nak solve isu dekat Malaysia? Bagi aku, kalau Malaysia betul-betul nak kurangkan tekanan rumah tangga ni, ada beberapa benda yang boleh dibuat. Pertama, kita kena murahkan dan juga luaskan akses childcare. Banyak rumah tangga pecah bukan sebab tak sayang, tapi sebab penat, letih, duit tak cukup dan tak ada siapa yang boleh tolong jaga anak. Agensi dunia ataupun OECD dah pun tekankan bahawa polisi mesra keluarga macam childcare berkualiti dan juga mampu milik ni bantu keluarga seimbangkan kerja dan penjagaan anak-anak lah. Yang kedua, normalizekan kaunseling awal. Bukan tunggu nak file cerai baru nak jumpa kaunseling. Kita kena ubah budaya lah. Kaunseling bukan tanda gagal. Kadang-kadang itu adalah maintenance untuk menjaga rumah tangga kita lah. Yang ketiga, majikan kena lebih family friendly. Maksudnya waktu bekerja kena lebih fleksibel, kena ada cuti untuk jaga anak dan juga budaya kerja yang tak menghancurkan pasangan sampai tak ada tenaga untuk hidup sebagai suami isteri. Yang keempat, pendidikan perkahwinan kena lebih realistik. Bukan cakap pasal teori cinta sajalah. Kita kena ajar diorang ni pasal duit, pasal jaga emosi, pasal pembahagian kerja rumah, pasal penjagaan anak, konflik dan expectation selepas kahwin. Dan yang kelima, bantuan targeted untuk pasangan bandar muda. Sebab kelompok ni antara yang paling ditekan dengan sewa, taskar, commute dan kos hidup. Jadi bila kita tengok angka perceraian di Malaysia, aku rasa kita kena berhenti bagi jawapan simplistik lah. Ini bukan semata-mata sebab orang sekarang ni lemah. Ini bukan semata-mata sebab cerita makin kurang. Ini sebab cara hidup kita dah berubah lebih laju daripada sistem sokongan kita. Kan negara maju yang berjaya menangani tekanan keluarga ni bukan sebab diorang pandai berkhutbah ataupun pandai ceramah saja kan, tapi sebab diorang ni faham satu benda dan satu konsep. Kalau nak selamatkan keluarga, engkau bukan jaga perkahwinan saja kau kena jaga ekosistem hidup di sekeliling perkahwinan tu sekali. Aizul Samni, Ideas That Move Malaysia Forward.